Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Eni Biasa Puteri binti Sakun bernombor matrik di 2024111391 dan saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif, Piaget dan juga Vygotsky serta bagaimana kedua-dua teori ini berperanan dalam menggalakkan asas pembelajaran kendiri. Dalam konteks pembelajaran, terdapat dua pendekatan utama, iaitu pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif. Pembelajaran aktif menekankan pelajar sebagai pusat pembelajaran. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing dan bukan hanya sekadar penyampai maklumat. Pelajar digalakkan untuk bertanya, berkongsi idea dan bekerjasama secara hands-on atau berkolaboratif. Aktiviti seperti perbincangan dan juga pembelajaran rakan sebaya membantu pelajar membina ilmu melalui pengalaman sendiri. Sebaliknya, pembelajaran pasif menjadikan guru sebagai pusat utama. Pelajar hanya mendengar dan mencatat tanpa banyak interaksi. Pengetahuan diterima bulat-bulat daripada guru dan penilaian hanya berfokuskan kepada ujian atau peperiksaan. Dalam hal ini, pelajar jarang terlibat dalam penerokaan atau penyelesaian masalah sebenar. Menurut John Piaget, pembelajaran ialah satu proses aktif membina pengetahuan. Beliau percaya bahawa setiap pelajar belajar dengan cara yang berbeza bergantung pada usia dan tahap perkembangan kognitif mereka. Piaget memperkenalkan beberapa konsep utama, iaitu skema, bermaksud struktur pemikiran yang digunakan seseorang untuk memahami dunia di sekelilingnya. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi berlaku apabila pelajar menyesuaikan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada. Akomodasi pula apabila pelajar mengubah cara berfikir mereka untuk menyesuaikan dengan pengalaman baru. Kedua-dua proses ini mencapai keseimbangan atau equilibration yang memastikan pembelajaran berjalan secara berterusan dan stabil. Selain itu, Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada 4 peringkat utama. Yang pertama, sensori motor, sejak lahir hingga kanak-kanak berumur 2 tahun. Peringkat kedua, praoperasi, kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, operasi konkret kanak-kanak 7 hingga 11 tahun dan yang keempat, operasi formal kanak-kanak 11 tahun dan ke atas. Manakala Lev Vygotsky menekankan peranan interaksi sosial dan bahasa dalam pembelajaran. Beliau memperkenalkan konsep penting iaitu ZPD, Zone of Proximal Development, iaitu jarak antara apa yang pelajar boleh lakukan sendiri dan apa yang boleh dilakukan dengan bantuan orang lain. Bantuan ini dinamakan scaffolding atau bantuan sokongan. Bagi Vygotsky, pembelajaran berlaku apabila pelajar berinteraksi dengan rakan, guru atau ibu bapa. Guru bukan penyampai ilmu semata-mata tetapi fasilitator yang mewujudkan suasana pembelajaran kolaboratif dan menggalakkan sosial. Apabila digabungkan, teori Piaget dan Vygotsky melahirkan satu bentuk pembelajaran kendiri yang seimbang, iaitu gabungan antara penerokaan individu dan sokongan sosial. Pelajar bukan sekadar belajar sendiri, tetapi mereka juga berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Piaget menekankan bahawa pelajar membina pengetahuan melalui pengalaman dan penerokaan aktif. Manakala, Vygotsky menegaskan kepentingan bimbingan sosial atau yang dipanggil scaffolding serta interaksi dengan guru dan rakan sebaya. Gabungan ini menjadikan proses pembelajaran lebih dinamik, menyeluruh dan pelajar meneroka ilmu dengan bebas tetapi masih mendapat panduan apabila menghadapi kesukaran. Terdapat beberapa aspek penting dalam gabungan teori Piaget dan Vygotsky, termasuklah pelajar sebagai pusat pembelajaran yang bertanggungjawab terhadap kemajuan diri. Yang kedua, pembelajaran aktif melalui aktiviti, perbincangan dan penerokaan. Yang ketiga, bimbingan berperingkat berdasarkan Zone of Proximal Development dan tahap kognitif pelajar. Yang keempat, bahasa dan pemikiran sebagai alat utama membina pengetahuan. Yang seterusnya, persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong perkembangan pelajar. Sebagai contoh, guru boleh menggabungkan kedua-dua teori ini melalui aktiviti projek berkumpulan, di mana pelajar meneroka topik sendiri seperti cadangan eksperimen mudah, manakala guru memberi scaffolding dengan soalan panduan dan maklum balas. Aktiviti ini membolehkan pelajar belajar secara kendiri dan melalui interaksi sosial pada masa yang sama. Kesimpulannya, teori Piaget dan Vygotsky membentuk asas penting kepada pembelajaran kendiri pada abad ini. Sekian, terima kasih.